Wush, berapa besar tanah banglo ni? Macam boleh buat satu lagi rumah aja. Inilah dia rumah corner banglo dekat Alam Sari Bangi dengan tanah paling besar. Just imagine guys, tanah dia saja dalam 13,000 square feet. Dah lah tanah dia besar, corner unit pula tu. Memang abang kakak akan tapau lah jalan ni punya kiri kanan depan belakang atas bawah. Sebab binaan bawah banglo ni pun hanya dalam 2,000 square feet. So you guys ada dalam 11,000 square feet untuk play around. Kita besarkan living area, tambah pool, barbecue area, tempat beriadah, playground. Bila buat open house nanti, kalau parking luar ni semua tak cukup, boleh je buat parking kat dalam ni semua. Masuk je dalam, there will be a small lounge here dengan guest bedroom just beside. Keluasan guest bedroom pun memang memuaskan. Dan kita akan lalu this hallway ke arah living area. Dekat living area ni kita rasa luas tau. Sebab ceiling dia yang tinggi dan openings ni yang banyak. Dengan sampai 3 sliding door kat sini, it really helps to cool the area dan dapatkan natural lighting masuk. Beside living area pula ialah the kitchen. Walaupun keluasan dia agak okey, tapi ada banyak lagi ruang untuk lebarkan dapur kat belakang ni. Dekat atas pula ada 3 bilik dan 2 tandas disediakan. Dengan 2 bilik ni mempunyai keluasan agak sama menghadap ke depan. Dan master bed opposite bedroom study dengan view menghadap tanah.